tidur yang lama, dia bangun pagi. Nabi kata, barang siapa yang buat amalan ni dan ditutup dengan doa, doa dia paling makbul pada hari itu. Hadis Ubadah bin Samit, hadis sahih, hadis Bukhari, hadis 1125. Apa amalan dia? Pendek, ringkas, kita dah selalu baca tuan-tuan, tapi kena buat waktu dia. Bangun pagi, tidur, bangun pagi, awal pagi, jangan tengok telefon lagi. Bangun pula kena duduk dulu 2-3 minit. Jangan bangun terus berdiri ambil sembahyang kelam kabut. Tapi kalau subuh dah gajah, kena gerak jugalah. Tapi kalau bangun awal, kena relax dulu, bagi darah jalan lancar, tarik nafas, minum air. Jadi sebelum nak minum air, sebelum nak itu, sebelum tengok telefon, sebelum nak usik sana usik sini, sebelum nak kejut anak-anak, sebelum nak bergerak, buat benda ni dulu. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau boleh panjang, sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tu je pendek. Kemudian alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang keenam, la haula wala quwwata illa billah. Habis, tutup dengan doa, Allahumma gfirli zunubi. Baca apa-apa doa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah. InsyaAllah, Nabi kata, siapa buat amalan ini tiap-tiap hari istiqamah, segala doa, segala hajat Tuhan akan segerakan. Dan itulah doa yang paling Allah Ta'ala nantikan pada hari itu, doa yang paling disukai, dan doa yang paling akan dimakbulkan pada hari itu.